aktiviti hari ini. Bila mereka habis, insyaAllah yang akan habis pada pertengahan tahun ini, dan secara automatiknya dia akan menjadi alumni UMPSA. Okay? So dalam mereka insyaAllah akan menjadi alumni kepada UMPSA, tolong balik ke UMPSA, giving back to UMPSA. Jadi alumni ini adalah rakan strategik dan aset kepada universiti. Okay? Dan kita boleh kukuhkan ekosistem kita ni bersama alumni. Jadi fokus pertama, kita akan tengok bagaimana pengemas data dan statistik jejak alumni. Okay? Saya percaya EPA telah memulakan dan teruskan, dan akan kita dapatkan lagi beribu-ribu graduan UMPSA di luar sana. Okay? Jadi kita akan melihat mereka, apakah kebakaran mereka di luar sana, bagaimana mereka dapat menyumbang balik kepada universiti, sama ada dalam bentuk perkongsian ilmu, okay? Dan juga menyertai program-program UMPSA. Okay? Jadi dengan kekuatan pelajar dan alumni yang menyeluruh ini, kita mengharapkan dia akan melakar sebuah ekosistem universiti yang benar-benar hidup dan bermakna. Sebab kita akan pastikan kita akan adakan aktiviti untuk memberi balik, okay? Berfungsi dan sebagainya bersama alumni. Dan insyaAllah alumni kita ni kaya-kaya kan kat luar sana, sudah kerja. So komitmen universiti kita akan memperkukuh, menarik balik alumni kita. Kita akan ada aktiviti alumni sebanyak 30,000.